Assalamualaikum Bang Agus. Salam. Nasi tulang gulai kambing kata bang Okey, baik, boleh. Nasi untuk orang makan ni. Nasi untuk orang makan. Orang makan Okey. Okey, ni menu baru kita, ayam pop yang special ni. Ayam pop Minang Ayam pop tu apa bang? Ayam pop ni ayam yang direbus dengan air kelapa. So kita akan letak sos creamy air kelapa dia. Dengan kelapa lah Ada, betul. Lepas tu dia punya ni ubi. ada pucuk ubi. Kau nampak. Okey, dan ada pencecah sos dia. Bagi rasa pedas sikit So satu gelang dapat 2 portion ni. Belum dapat 2 portion lah. Betul. Ini gulai kambing kita. Gulai kambing. Ni gulai kambing. So satu portion. Ni macam ni lah, satu portion satu. Dapat satu portion lah untuk set tulang ni. Betul. Kita kat Medan Selera Bukit Beruang. Cari je Cafe Agus Betul, Cafe Agus. Sepanjang Ramadan buka? Sepanjang Ramadan kita buka. Jam? Okey, pukul asar sampai pukul 11.30 malam. Asal pasal tengah malam Betul. Ni tadi RM40 Betul. Saya makan dulu bang. Alright. Terima kasih. Terima kasih banyak. So kalau bungkus macam ni lah set tulang tu. Betul. RM40 bang Okey, betul. Baik. Okey, so nasi padang kita, lauk special kita adalah gulai urat keting. Udah keting Urat keting ni ramai cari yang tengah FIP ni. Gigil tengok. Okey. So ada gulai ayam, Ayam. ayam goreng, ayam goreng balado. Ayam goreng balado. Okey, ada rendang Minang. Rendang Minang. Okey, lepas tu kita ada dendeng balado. Ni dendeng balado Betul.